Bawa keluar abang tetamu tak cantik. Benda sumbin. Dia memang sumbin ni tak elok. Cerita dia macam tu. Jadi agama dah bagi tahu benda macam ni, benda busuk, benda tak elok dan sebagainya, tak usah pergi buka. Pasal buka tak bawa kebajikan. Sebaliknya dia nak bawa keburukan. Dan pada sepotong hadis ini dalil atas bahawasanya memadai rejam sahaja dengan tiada payah dilongseng dahulu daripadanya, sebagai kata setengah ulama pada bab yang akan datang hampir kenyataannya. Sambung hadis tu kata Jabir, falamma azlaqathu al-hijarah farra faudrika farujima hatta mata faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan wa lam yusalli alaihi. Dan manakala menyentuh akan maiz itu oleh batu rejam, maka berasalah sakit kepadanya, lalu lari akan dia sebagai lari yang kuat. Maka diusir orang, diusir maksud dihambatlah, orang pakai hambat dia. Diusir orang akan dia, maka didapati akan dia di tempat yang bernama Hirah. Maka direjam sehingga mati ia. Kemudian kembalilah orang-orang berkhabarkan kepada Nabi SAW akan kematian dia. Maka sabda Nabi SAW, kerana halnya oleh Nabi SAW akan baik, yakni dipuji oleh Nabi SAW akan kematian itu, supaya jangan orang menyangka tiada baik maiz itu. Nabi kata bagus maiz ni. Nabi kata bagus itu pasal apa? Supaya orang semua akan kata maiz ni bagus. Dia buat salah dan dia main salah diri. Supaya orang kata maiz itu bagus. Maka supaya tidak diumpat ke atasnya dengan berbagai-bagai umpat. Supaya maiz ini tak kena umpat. Orang akan kata walaupun dia pergi mengaku dia bersalah, kemudian yang lari buat apa? Pakat duk kata pasal dia lari juga. Jadi Nabi nak tutup bang supaya orang tak kata yang tak elok dekat maiz ini. Bila sampai berita ni dekat Nabi, Nabi kata apa? Khairan. Nabi kata bagus. Maiz ini satu orang yang bagus. Nabi kata. Maka dipuji Nabi itu ada lagi akan datang hadisnya. Dan tiada sembahyang Nabi atasnya kerana memberi orang lihat akan kematian yang demikian, atau mati fasik. Tiada sayogia orang-orang itu yang lebih-lebih dan imam sembahyangkannya. Bahkan boleh menyembahyangkan dia orang yang pangkat bawah-bawah. Saja Nabi tak pergi semayang. Mayat maiz Nabi tak pergi semayang. Pasal apa? Pasal Nabi nak tunjuk kata dia tak puas hati pasal lari. Pasal lari itu tak puas hati. Bila dah mengaku kena terima saja hukuman. Lari itu Nabi tak puas hati. Perbuatan lari itu tidak baik. Tetapi perbuatan dia menyerah diri, kata dia bersalah, itu baik. Nabi puji yang tu. Kemudian Nabi tak pergi semayang mayat dia. Nabi suruh orang lain saja pergi semayang. Berbeza dengan satu kes lagi, orang perempuan yang berzina. Saya dah baca mukadimah di masjid ni dulu. Satu perempuan berzina, kemudian dia pergi mengaku dia berzina depan Nabi. Kemudian dijatuhkan hukum rejam. Bila habis mati dia, Nabi sembahyangkan mayat dia. Itu pula sekali. Pasal apa? Pasal dia tunggu sampai habis. Dia kena rejam sampai dia mati. Nabi sembahyangkan mayat dia. Kata At-Tirmizi, bermula hadis Jabir bin Abdullah itu hadis yang hasan lagi sahih, dan bermula amal atas ini hadis di sisi setengah daripada ahlul ilmi, bahwasanya yang mengaku berjahat dengan zina itu apabila telah iqrar dia atas dirinya 4 kali, nescaya didirikan dera atasnya, dan ialah perkataan Imam Ahmad dan Ishaq. Dan kata setengah ahlul ilmi, apabila iqrar dia atas dirinya sekali, nescaya didirikan atasnya. Dan ialah perkataan Imam Malik dan Anas dan Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni ada kebaikan.